Okay. Tengok motor apa aku ada sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Both hand. Oh, this one is auto stop ah? Yes, auto stop. So kalau you tutup nanti dekat idling dia akan. Oh, dia ada tu, tapi dekat dalam you punya brochure doesn't indicate this one. kita tak mention lah. So kebanyakan motor kita memang dah ada ni. Dah ada auto stop lah. Oh, so hanya tak ada key switch lah. That's why. Okay. Thanks lah. Wah, okay. First try with Aveta Viper. Bismillah. Okay, bro. Okay, let's see. Ini jalan ni. Turn right. Where the hell is right? This way? This way? I think it's this way. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita ada di atas Aveta Viper 180. This is my first try. Assalamualaikum semua. Okay, kita ada kat dalam, kita ada di Aveta Viper. Kejap, tadi aku lalu mana? Aku lalu ikut belakang kot. Nak betulkan side mirror a bit. Signal is here. Oh wait, straight. Just now was straight, so I go straight. So yeah, ini adalah Aveta Viper. Macam mana korang nampak, hari tu kita buat pelancaran. So motor baru, dia mileage dia baru 251 kilo. Sekarang aku tengah guna dia punya navigation. Tapi aku rasa aku tahu jalan, so aku akan ikut navigation aku sendiri. Astaghfirullahaladzim, banyak lah motor tu. Kita akan lalu straight. Oh. Okay, not bad. Power delivery. Oh. Okay, side mirror dia capang sedikit lah. Kita akan ikut okay. Hai, keluar-keluar dari reda trafik. Ini trafik dekat dia punya depan ni ada sekolah. So sedikit jam lah. Aku tak tengok minyak ada ke tak. Oh, ada. Tapi it's okay. So sekarang dekat navigation punya app, temperature nampak okay. Ya. Aku sebenarnya boleh buat screen mirroring. Ayuh. Betul ke jalan ni? Okay, should be okay, I guess. The touchscreen. APR 31 km. Patutnya okey lah kot. So 1240. Ini adalah Aveta Viper 180. Side mirror dia sedikit capang. Ni keras, ni baru aja ni. So that's why sedikit ni lah. But adjustable. Menjingkit juga aku punya kaki. Ya. Minyak full. Temperature separuh. Dia ada auto off, auto on off. So bila idling dia akan off lah. Tapi aku off kan lah. Aku suka dia punya ni. Nampak benda besar ni. Aku suka dia punya handlebar. Seat.
Not bad. Sedikit keras, but dia keras yang okey. Panas siut. Oh ya Allah, panas. Okay, kita nak tunggu trafik ni yang pelik ni. So ini adalah first ride kita naik Avita Viper 180. 18 horsepower, 174cc. Motor-motor 175cc yang okey lah. Harga pun kalau kau nak tahu, harga dia lebih kurang 8,900 lebih. On the road should be around 9,000 lebih lah, 9,400 ni. Untuk apa yang diberi memang nice lah. Dia ada satu aja compartment. Tangki 10 liter. Power gegaran kau boleh tengok. Tak banyak. Still tenang. Tak ada apa-apa masalah. Okey. Jom. Tarik full throttle. Oh, dia tak ada high beam. Dia ada kamera punya capture button, but no high beam lah. Weh, kaki dia boleh ke depan sedap. Boleh chill. Oh crap. Tak mau ni. Okay, kita akan masuk highway. Hopefully aku tahu jalan. Astagfirullahaladzim. InsyaAllah, sialan pergi depan Meru Kelang. Meru Kelang kapah. Tak mau. Sini lah. Aku sialan lah. Aduh. Go back. Ni touch screen. Go back. Aku rasa aku tahu jalan ni. Okey lah, skuter aku memang minat gila skuter 175cc sekarang. Dia punya power delivery kan, sedap siap. Korang tak perlu risau lah. 80 kilo, jom tarik sikit. Ya, ada motor tak? Ada. Oh, dah 104 siap. Power delivery for 175cc scooter is nice, bro. Tapi ni lah, dia punya win kan. Sampai sini lah, sampai kat aku punya visor. Bapak ada 18 120. This is fun. The handlebar is relaxed. Kalau feature yang bagus, handlebar. Kalau korang nak ke depan kan boleh, ke belakang kan boleh. It's adjustable. That's the good thing. And then korang boleh buat extender. It's nice to have. Harga 100. Hey, one of the best thing right now is motor-motor. Banyak motor-motor dah salah tekan siut. Horn. Banyak motor-motor daripada China, Taiwan, all those things lah masuk, dan feature-feature yang dia bagi ni memang menarik lah. Shah Alam ikut Kelang. So aku bawa lah.
Betul ke jalan ni? Betul rasanya. Ini keluar highway balik sana, tadi pergi jalan sana. Yalah. Tapi meter ni korang boleh tukar. But right now just maintain that lah. Aku tak nak usik lagi. Kita enjoy the ride first. We will see how's the performance. Best lain siap rasa dia. Ada. Tak ada. Betul-betul tak. 110, 113. Oh man. Okay lah, aku kena biasakan sini horn. Selalu horn kat bawah, tapi beza sikit lah. Benda-benda yang kecil je lah. Power delivery. Not bad. Tarik habis. Tadi dah jam. Lincah juga. Nak mengelak jam, nak navigasi dia, nak mengelat. Not bad lah. Now yeah. Now we are at full throttle. Naik bukit. So mileage motor ni baru 260 kilo je. So sebenarnya aku tak payah bincang motor ni. You just take it from here, tarik a bit, let go. Just chill. Motor ni ada RPM, ada odometer. Ya, dia punya design ni lain sikit lah. Dia ada macam temperature kat sini, fuel. Ini RPM punya ni lah. Okay, ni kilometer lah. Oh, ada kereta. Let's just rasa. Power really lah, not bad lah. Serius lah. Highway riding okay lah. Visor lah, visor tak apa. Benda-benda ni macam ni kau boleh tukar. Dia tak ada adjustable visor. Okay lah. I mean, typical for a town punya scooter. Kebanyakan dia takkan provide adjustable visor lah. Unless it's an adventure scooter, then there's a different story lah. Oh, ada kereta. Tarik. Power is okay. Power is good. Power is good. Jadi ini adalah perjalanan balik. Tadi dah test dekat jam. Okay lah. I mean, not bad. Handling dia memang lincah. Gegaran tak banyak, apa yang aku notice. Ya, untuk sebelum ni pun aku ada test motor AX200 yang dia CC sama je. Rasa ni lah, a bit not bad lah. Serious, not bad lah. It's the same. Jom kita lalu mana?
Sini depan ni kena masuk kanan. Dah aku ke kiri ni. Ni aku ingat lupa. Sini kan. Yes here. Bro. It's here. Is this one? I think it's here. It's this one. Yeah, here. Set ni buat apa? Aku nak tekan button. Nak tahu button ni buat apa. Yang aku tahu yang button ni bukan high beam. Yang button tu tangkap gambar, capture. Dia ada dashcam depan. Ada ABS, ada TCS. Dan korang boleh connect dengan phone juga. Touchscreen. So apa-apa nak perubahan, korang boleh tekan dekat touchscreen lah. Warna putih, aku minat warna putih. Sebab masa launching tu, aku memang bila aku nampak warna dia memang menarik lah. Potong kejap. Antara colour yang macam Gundam tu. Power delivery is good. It's okay, it's good, it's nice. Seriously, it's nice. Okay, dia punya suspension sedikit keras lah. Not too comfort lah, I think. More too hard. Let's try. Memang best lah. Sekarang ni zaman, masa-masa sekarang ni, kalau korang nak beli skuter lah, memang banyak gila option dengan harga yang menarik kan. So really a good time to buy a scooter. Sekejap, lalu sini ke? Subang Jaya. Aku rasa Subang Jaya. Aku rasa sini je ni. I rasa sini. This one. Let's potong ni jap. Oi, lori siot. Besar siot. Okay, kita chill. We don't want to get hit here, so that's why we put USJ. Itu Subang Jaya ke USJ? USJ Subang Jaya. Subang Jaya mana ke? Aku rasa macam USJ. No, Subang Jaya ikut highway. Kalau USJ, I better go for USJ. Besar gila punya screen. On the go boleh ke? Okay, boleh ke? Aku rasa kalau bawa motor, dia tak bagi kita ubah ni. Hanya bila berhenti saja boleh ubah kot. Serius lah, not bad lah. Serius lah, not bad. Kawasan Raya USJ.
Rehat je. Aku nak betulkan dia punya screen kejap. The button bro. See, I used to it. Aduh. Dia berhenti kejap. Allah. Dia punya, aduh, aku rasa dia punya absorber ni memang untuk performance ni, untuk cornering. Rasa macam sedikit keras lah. Di sini je, dari je. So patutnya kalau letak kickstand, dia akan yelah, kalau jalan korang tak boleh ni, tak boleh go back, tak boleh tukar, tak boleh touchscreen. So technically not bad lah. So kalau kickstand, dia akan off. Safety feature. So jom off sekejap. So ini dia Aviator Viper 180, warna putih. Tak ada, bukan warna putih, dia warna apa lah, aku pun lupa. So pergi beli air kejap, makanan kejap, lepas tu kita akan sambung lah. So this is the first try. Power is good, dia punya handling is good, not bad. Design is nice for me. Dan yeah, okay, buat masa ni je. Sambung lagi. Bye. Okay, dah connected dah. Okay, so sekarang ni aku tengah buat screen mirroring dekat Aviator Viper 180. Yang bestnya full LCD screen, full color. Korang boleh buat mirroring, then it's good. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Boleh guna Google Map. Asalkan ada screen mirroring, bolehlah guna Google Map. So tak ada hal. So sekarang ni kita boleh tengok perbezaan antara GPS dan meter. Weh, serius lah motor ni. Tengok. Best yet. Tayar dia okey lah, not bad. Tapi sebab sekarang ni panas, so memang grip tu pun memang ada lah. Handling wise memang nice. Aku dekat highway, so perjalanan ni ada sedikit ni lah. So kalau aku tengok sekarang ni GPS Google Map dengan ni, Google Map 85 km, 86 meter 93, 5 kilo juga lah. Lebih kurang lah perbezaan ni. 89, 97, 90, perbezaan tambah tu lah 10 kilo lah. So sekarang ni aku guna screen mirroring dekat Aviator Viper. Tak payah risau. Yelah, aku tak biasa je. Aku tekan horn tadi, baik kali aku tekan horn. Putra Heights. Motor ni ada USB port, 10 liter tangki. Serius lah. Whisky kalau double bubble ke sedap ni. Serius lah. Selesa siut. Ni ada cangkuk, tarik. Oh, tak ada gear, lupa. Brake belakang. Ui, sedap. Motor baru kan, so memang terkejutan.
Allah, astagfirullahaladzim. Suspension dia keras sikit. Keras sikit. Ya Allah. Papa keras lagi, betul sial.